Tapi dia makan sekali nak lagi benar. Jom teman saya makan guacamole dengan nachos. Jom makan guacamole dip nacho. Nacho kok. Nacho tak ada, kita ada nachos. Nachos pun boleh dah. Nachos, nachos. Saya buat guacamole ni, saya tengok sebab saya nak buat burrito. Lepas tu tengok, menarik jugalah. Dia buat dengan avocado, dengan adalah bahan-bahan. Nanti saya bagi next video lah resipi. Tak tahulah sedap ke tak. Ni first time dia tegah. Tak pernah tegah kat Kedah. Sebenarnya bagi saya biasa-biasa je, bukan cita rasa saya pun, tapi menarik lah sebabnya dia pot aiskrim. Pot aiskrim, serius. Mungkin sebab bubur natural yogurt, sebab avocado sendiri pun dia rasa creamy je, dia tak ada rasa pupuk gitu bagi saya lah. Mungkin saya kurang minat avocado pun, tapi dia makan sekali nak lagi benar. Okey lah, menarik. Sedap kok lah. Sedap kok. Kalau lama-lama sedap kok. Sebab creamy dengan masing-masing. Okey lah. Sedap kok. Makin lama-lama sedap juga. Sebab benda baru saya tak pernah rasa. Sebab Taco Bell saya tak pernah makan lagi. Mungkin saya kena makan kat Taco Bell baru tahu rasa ni. Next time saya try. Boleh lah. Kenapa saya buat? Sebab saya suka benda yang baru. Saya tak pernah masak, saya nak masak. Sebabnya mungkin orang rasa hobi lah, hobi memasak, suka mencuba benda yang baru. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.